Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat. Jap, pasang pisau ni jap. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, kali ni sikit buat satu video ringkas saja. InsyaAllah dia tak panjang mana. Okey, kekal tenang sentiasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana sikit ada sebiji kereta model Klisa. Di mana kereta ni sebenarnya dia datang kat bengkel sikit ada masalah makan minyak hitam dan juga ada isu ada overheat tak Wah, kereta ni ada overheat tak? Ada overheat tak kereta? Tak ada kan? Makan minyak hitam lah. Maknanya kereta dia makan minyak hitam. So kalau anda kata kita start pagi memang nampak asap dia. Kalau dah panas dia kurang sikit. Tapi kalau kita rem dia akan banyak balik asap dia. Maknanya setiap kali tukar minyak hitam memang kurang lah. Minyak dia kurang, memang owner kena top up minyak. Secara tak langsung kita dah angkat head. So untuk solution kereta ni ada masalah block liner bermasalah. So secara tak langsung macam contoh kereta ni, sikit nak tanya korang lah, pengguna-pengguna kereta. Okay. So kalau korang tengok kat sini sikit proses pemasangan lah untuk dia punya crankshaft. So sekarang ni sikit dah dia dah lock kan. Sikit kena pusing kejap lah guys. Korang relax kejap. Sikit kena pusingkan blok ni sekejap. Sebab sikit nak tunjuk dulu satu benda yang korang perlu faham lah. Ok, ni nama dia engine stand lah. Supaya pomen buat kerja lebih sedap lah, sedap. Dia selesa sikit. Buat kerja atas stand ni memang agak selesa lah. So pemasangan untuk ikat head, untuk ikat skru crankshaft dalam keadaan cantik. Ok, dalam kes macam ni, yang rosak blok, cuba tunjuk ni. Ni lubang blok yang kita dah ribo ni kita dah ribo. Okey, ni semua dah kira ribo. Bermakna lubang blok ni kita dah tukar baru. Contoh kalau kita nak masuk piston ring yang lama, kalau kita nak masuk piston ring yang lama dia akan jadi longgar banyak ah. Longgar banyak. So tak boleh pakai dah. Kalau kita ribo blok, automatik kita akan tukar saiz piston lah. Contohnya kalau piston ni contoh piston baru, bukan kita baru cuci tapi ni piston baru. Secara tak langsung dia akan ada saiz bahagian atas ni. Macam kita potong sini kita dapat 0.50 lah. Secara tak langsung ini saiz piston lah untuk kita masuk dia rasa fit. Okey, secara tak langsung lah. Okey, dalam kes macam ni, owner dia ada masalah daripada liner block nombor 3 sahaja. Sebab dia nombor 1, nombor 3 cantik. Nombor 1 dengan 3 cantik. Bermakna okey. Yang rosak nombor 3 sahaja. Dia punca dia datangnya daripada liner block. Dia kerosakan. Untuk masalah makan minyak hitam, dia tak boleh lari dengan valve C, piston ring ataupun block liner. Block liner ni kira paling ekstrim lah. Bermakna kereta ni kena buat general overhaul. General overhaul ni maknanya piston kena ubah, kena tukar piston. Dia akan ribo block, akan dapat saiz yang baru. Yang rosak nombor 2, punca dia sebelum dia pakai kereta, dia beli dalam tempoh 10 tahun yang sebelum ni. Sikit dia tanya customer lah, 10 tahun dia pakai kereta memanglah ada makan minyak hitam sikit-sikit itu je. Tapi memang ada kes makan minyak hitam sebenarnya. Dia beli kereta 10 tahun dia pakai, dia ada top up. Sekarang ni makin kuat, makin banyak asap dia keluar. So secara tak langsung dia nampak video sikit, datang ke workshop sikit saja untuk angkat head dulu. Sebab kalau angkat head, blok cantik, hanya buat piston ring, valve C sahaja sepatutnya, tapi dah kena ribu blok. So macam head dia dah siap, tak ada masalah apa, head dah cantik. Okey, untuk silinder head kita dah buat drain valve balik semua. Kita dah tukar valve seal, bahagian valve semua, bahagian dalam ni valve seal. Lepas tu kita dah buat permukaan bawah dia semua dalam keadaan cantik. Tak ada masalah untuk silinder head ni, tak ada apa pun. So kalau yang korang tengok ni adalah oil pump lah. Oil pump ni proses dia untuk sedut minyak hitam lah. Secara tak langsung tak ada masalah. Benda ni kita pakai balik je. Tak ada cakap oil pump rosak, minyak tak naik, tak ada. Selalunya untuk kereta ni kurang sangat bermasalah. Selepas pada tu dia ada masalah bocor daripada flywheel oil seal. Okey, untuk kereta kancil, kenari, Klisa. Kalau ada masalah flywheel oil seal bocor, yang duduk kat sini ni, guys. Yang duduk kat sini. Ni nama dia flywheel oil seal. Yang melekat side sebelah sana lah. Antara enjin dengan gearbox, ni tengah-tengah dia ada satu flywheel oil seal. Secara tak langsung kalau dia bocor, korang kena keluarkan enjin. Dia tak sama macam kereta Wira ke Myvi. Viva pun boleh turun gearbox sahaja. Macam kereta kancil, kenari, Klisa, memang kena keluarkan enjin, baru dapat pisahkan gearbox, baru boleh tukar flywheel oil seal. Itu sedia maklum lah, ada masalah kebocoran kita buat sekali. Itu ada bocor valve cover gasket, head gasket dia pun bocor. Sebab dia pakai memang daripada
Mungkin pernah buat juga sebelum ni. Pernah buat juga. Mungkin owner tak ada bajet. Sejarah kereta ni, Siki buat kajian balik. Kita CSI dia. Nombor 2, dia pernah overheat. Bermakna enjin ni pernah overheat dulu. Satu ketika dulu, sebelum owner pakai kereta ni, dia pernah overheat. So, dia tak ada modal. So, dia parking dulu kereta dekat rumah. Lepas tu dia ada modal, dia terus cari orang yang, tak kira cari orang ke ataupun jual kat Yuska ke. Matlamat dia masa tu dia repair sahaja. Mungkin owner dulu dah tahu dah blok nombor 2 ni ada masalah. Punca asal dia overheat. Heat gasket terbakar. Air ni masuk ke ruang pembakaran. Secara tak langsung dia macam beralun tau, beralun. Blok liner tu beralun. Beralun maknanya bekas air yang masuk tu yang merosakkan blok tu. Tapi nombor 2 sahaja. So nak tak nak kita mesti kena ribu blok untuk owner boleh pakai lagi kereta ni. Melainkan owner nak jual. Sama macam kes orang dulu. Dia angkat tengok, ui bang kalau nak buat ribu blok banyak modal ni. So dengan syarat dia buat je lah piston, buat grand valve, buat skim heat, pasang balik. Masa zaman dia buat tu settle macam tu. Tapi masalah makan minyak hitam dah memang ada. Dia dah ada dah masalah ni. Dia bukannya tiba-tiba benda ni jadi. Sebab owner cakap, owner yang pakai kereta ni tak pernah overheat dia kata. Kalau tak overheat, dia tak akan mungkin blok tu ada gerigi bekas-bekas air masuk dalam liner block. Liner block ni dia sifat dia macam besi. So secara tak langsung dia akan terhasilnya karat. Dia akan terhasilnya karat. Sebab tu kalau andai kata korang sikit bagi satu tip, korang tak ada duit, kereta overheat, tiba-tiba overheat, tak ada duit nak buat untuk pergi workshop, apa yang perlu korang buat? Korang kena buka lubang spark plug. Spark plug buka keluar. Kalau ada tembak angin, tembaklah angin. Kalau tak ada tembak angin, korang ambil je apa ni, korang tak ada tembak angin, overheat kan. So secara tak langsung korang buang je air kat radiator sana. Lepas tu buka spark plug, masuk ni minyak hitam. Ambil minyak hitam, letak dalam lubang spark plug tadi. Isi je minyak dalam tu. Lepas tu start. Pastikan liner ni dia tak ada air. Bila ada air yang rosak blok ni, kalau orang dapat info benda macam ni, dia dapat cara cegah dulu. Takutlah blok rosak macam kes pakcik ni. Nyaya ke dia? Dia dapat memanglah macam okey, tapi hakikatnya lama kelamaan dia. So kena ke atas tangan dia. Takkan 10 tahun punya cerita nak ungkit balik. Oi abang 10 tahun yang lepas hari tu ada masalah overheat ke? Tak ada. Maknanya kita dah terima seadanya kereta ni. So dalam kes ni itu tips je Pastikan tak ada minyak. Kadang-kadang ada air. Bukan minyak, air masuk. Dia overheat, gasket terbakar, heat gasket terbakar, dia masuk liner. Liner tu dia besi. Kena karat, dia rosakkan blok. Dia biarkan air bertakung dalam tu, liner rosak. Buka spark plug, isi minyak, start pastikan biar dalam ni berminyak. Secara tak langsung 2 bulan, 3 bulan tak ada modal lagi, 4 bulan ada modal, baru angkat head. Tengok, blok cantik bang. Abang dapat tips semuanya. Ada Siki ajar. Pernah tengok video Siki, itu teknik dia. Itu Siki bagi tip. So Siki ada satu kemusykilan. Sebagai Siki mekanik kereta, Siki ni asas lah benda thermostat ada, so kita jangan buang. Thermostat ada, jangan sunat dia. Thermostat ada, jangan tebuk dia. Sebab kereta spek kilang. So kita ikut law. Thermostat rosak, tukar yang baru. Ambil je pasang. Jangan buang. Tak ada istilah Siki buat video ajar kat orang buat direct kipas. Kipas direct. Macam-macam lah taktika diorang ni. So kita tolak tepi. So sekarang secara tak langsung, dalam kes ni, liner block nombor 2 saja rosak. Nombor 1, nombor 3 tak ada masalah. Soalan customer ni agak ekstrim guys. Soalan dia berbunyi macam ni guys. Siki, ini bukan istilah kita condemn orang, bukan. Kita petikai ataupun nak macam ni nak kata customer, bukan. Dia dalam bidang macam ni, bidang Siki ni, automotif ni, kalau komen, dia boleh fikir secara logiknya. Faham Ni pengguna tanya, so kita sebagai mekanik kereta kena jawab dalam keadaan relax. Jawab dalam keadaan nada yang elok, bagi orang faham. Blok 1 lubang rosak, nombor 2. 1 dengan 3 tak ada masalah. Apa kata kita ribu nombor 3 sahaja? Nombor 2. Yang rosak ni, nombor 2.
kita ribu nombor 2 sahaja. Boleh tak agak-agak? Boleh tak agak-agak sikit? Tanya sikit ni. Customer tanya ni. Walaupun soalan ni rasa macam tak logik. 1001. Kita kena bagi soal jawapan yang lebih praktikal supaya dia mudah faham. So, kalau kita nak 1001 sahaja, yang pertama kita kena order piston ring ni 2 saiz. Satu saiz standard, satu lagi 0.50. Kena order 2. Untuk convert bearing tak ada masalah. Lubang ni kena ingat lubang nombor 2 dah besar saiz dia. Dia tak sama Standard dia kecil, dah potong blok, dah potong, piston akan jadi besar. Bermakna satu yang tengah-tengah ni besar, yang kiri kanan ni kecil. Secara tak langsung dia akan streskan crankshaft. Ni crankshaft bahagian bawah ni, yang sikit pusing ni. Ni. Walaupun kita fikir secara logik benda ni tak masuk akal pun. Mana ada orang nak ribu tanya, "Bos, you tolong 1001 saja." Oh, dia kata, "Wah, ya. Boleh lah." Okey. Tak ada. Kita belajar sama-sama. Bukan soalan terlawak. Ilmu pengetahuan. Itu pentingnya, cik. Ada mic ya, cik? Sungguh lah? Okey. Okey. Lepas tu, apa yang terjadi, crankshaft ni akan memang betul letupan tempam pam-pam, tapi disebabkan piston tu berbeza saiz, dia akan merosakkan crankshaft. Kebarangkalian crankshaft ni boleh putus, bang. Yalah, 2 letupan ni piston kecil, satu letupan ni besar. Yang lain macam dia pam sekali kan. Dia jadi menyentap bahagian bawah. Crankshaft tu dia jadi sakit kat situ. Secara tak langsung ribu memang kena 3-3. Kalau 3 piston, 3 lubang liner, memang kena ribu 3-3. Lepas tu kalau ada 4 piston, 4 piston kena ribu 4 piston. Kalau lubang atau 4 liner, 4 mesti semua kena ribu. Lagipun kereta yang 3 silinder ni tak sama 4 silinder. Dia tak sama, guys. 4 ni dia seimbang, guys, macam ni. Piston 1, piston 4. Piston 2, piston 3. Dia seimbang. Kalau 3 macam ni, bang. Dia macam ni. Piston paling tinggi, tengah-tengah, paling bawah. Kena pula piston yang tengah-tengah dia pula besar. Something, guys. Okey, selain daripada tu, dia akan efek daripada gegaran. Kalau kita 1001 sahaja, dia akan ada gegaran. So, enjin ni akan jadi lebih kurang vibrate, getaran dalam enjin ni. Sebab dia tak seimbang. Piston kecil, piston besar. So, ada dekat crankshaft, dia ada timbang dia. Dia ada timbang dia, guys. Bukan dia buat bentuk, betul bagi boleh pasang sarung, tak. Dia ada timbang dia. Di mana pusingan dia tu macam tayar, kita tukar sport rim. Lepas tu kita kan timbang kan. Sport rim tu letak timah, bagi seimbang pusingan dia kan. Secara tak langsung tak boleh lah. Letupan ni jadi piston besar kan, jadi Okey. Soalan kedua, customer cakap, sikit dah jawab yang tadi. Soalan kedua, owner cakap, okey, yang rosak nombor 2 betul. Apa kata kalau kita welding? Welding, tempat yang rosak tu, yang bergerigi tu, kita welding. Welding MIG pun tak apa sebab dia besi. Welding, lepas tu kita lay balik. Agak-agak kurang boleh tak? Sebab dia rosak satu, kenapa nak buat 3? Nak buat 3-3? Betul tak? Bolehlah jimat kos. Kena tanya ke dia potong, guys. Jawapan ni kena tanya ke dia potong satu. Tapi secara logiknya, kalau kita nak dapatkan lay betul-betul perfect, sempurna sikit, tak yakin sangat lah. Lagi satu, tempat dalam ni dia tempat mampatan, tempat letupan. Secara tak langsung rekahan tempat-tempat welding tu akan terjadinya dia terbuka. Walaupun kita dah lay cantik, tapi disebabkan besi tu melekat. Welding ni daripada besi ke satu besi, dia melekat. Betul dia lay. Secara tak langsung adanya letupan, secara tak langsung boleh dia merekah ke, dia tercabut ke. Resiko lah. Secara tak langsung, sebab tu sikit ingatkan. Kalau overheat, pastikan ada modal terus pergi bengkel. Angkat heat dulu. Pastikan blok ni tak berai. Okey, kalau tak ada modal, buat step yang sikit cakap tadi. Okey, sebab soalan ni sikit, owner tuju kat sikit. Sikit ni profesional. Tak ada kita rasa nak bantai customer ni. Kalau tak kena dengan pomen, customer ni
Gila. ha. Sebab kita sebagai mekanik kereta takkan terfikir punya, takkan nak welding kan, ataupun nak buat satu blok ribu kan. Tak logik kan. Tapi ada orang dia tak tahu, dia akan tanya persoalan kat kita, kita kena jawab. Secara tak langsung kalau ribu memang kena saiz piston dalam keadaan sama. Tak boleh satu ke dua ke standard, tak boleh. Okey, untuk kereta ni tak ada benda pun. Tak ada. Semua dah okey. Oil sum semua dah bersih, heat dia pun tak ada masalah apa, dah buat grand valve. Blok dia kita dah ribu, lepas tu banyaklah komponen-komponen dia. Lepas tu kita tengok semua okey lah. Dia punya komponen-komponen lain okey. Ada lah free flare sikit kat sini. Ada lah sedikit sahaja. Memang sedikit sahaja. Tapi kalau banyak sangat, kena bagi tahu customer, kena cari puli ni bang. Tapi kereta dia bukan masalah timing, okey, ataupun bunyi kasar. So untuk piston lama kita boleh timbang besi buruk. Lain-lain tak ada apa masalah. Valve kita pakai balik, head gasket kita pakai je lah. Order top gasket, dia datang top gasket, valve cover gasket, valve say, timing oil say, dia akan bagi. O-ring, dia akan bagi. Siap-siap dah. Lepas tu mic bahagian bawah pun kita dah cuci bersih. Tengok mic dia pun dalam keadaan bersih lah. Sebab kita nak pastikan minyak tu dapat masuk betul-betul. Okey, kadang-kadang dia kotor tersumbat, secara tak langsung minyak tak boleh naik ke atas. Okey, lain-lain selain daripada kereta ni tak ada apa pun. Cuma yang jadi majornya kereta ni kena ribu blok, itu sahaja. Kalau part-part lain owner pakai cantik ya. Yang lain okey, tak ada masalah. Liking-liking sikit ya, liking-liking head gasket, oil filter repair kit, flywheel oil say, timing oil say. Biasa bila kereta dah lama tak pernah usik, dia memang akan ada leaking lah. Okey, macam owner lepas pakai ni tak digalakkan jual lah. Memang boleh pakai terus. Jaga air, jangan overheat, jaga sistem minyak hitam. Pastikan sampai hari bulan. Contoh pakai minyak mineral. Contoh kereta ni, spek dia berapa, ikut law, ikut disuggestkan oleh pengeluar enjin ni. Dia pakai 10W30. Abang pakai je minyak tu sampai kilometer 5,000 kilometer. Walaupun spek dia 10W30, itu menandakan bukan dia kena suggest untuk dia bukan disuggestkan untuk 7,000 km, dia 5,000 km. Walaupun kod dia tu 7,000 km, korang kena letak 5,000 km sahaja. Tempoh dia 6 bulan. Faham 6 bulan, baru jalan 3,000, ada balance lagi 2,000. Tapi 6 bulan, abang kena tukar. Sebab apa kena tukar sikit? Inilah maintenance kereta. Bila korang ada kereta, untuk memastikan semua komponen-komponen kereta yang tak nak bermasalah, korang kena ikut. Itulah jadual dia. Untuk coolant tak payah pening kepala, 2 tahun sekali buat flushing, masuk coolant baru. Okey, untuk sistem brake pun sama, 2 tahun. Minyak ni, kereta ni menggunakan gearbox auto. Secara tak langsung 20,000 km tukar sekali minyak auto. Sampai je 40,000 km tukar filter gearbox. Kereta yang ada filter gearbox harus digalakkan, memang bukan digalakkan, wajib tukar filter gearbox. Kalau tak, gearbox pula yang bermasalah. Untuk kereta ni kita menggunakan SATA punya torque range. Untuk memastikan ikatan dia lebih praktikal dan juga tepat. Okey, jenis SATA macam ni. Nampak je kan? Nampak kan? Ketepatan untuk kita ikat, ketepatan untuk kita ikat dia dalam keadaan yang terbaik. Okey, tips kepada mekanik kereta, bos korang lantak tolak tepi ni sikit ni, bagi tahu korang. Selepas korang guna, dah ikat dah, tak kira 70 ke 80 ke, korang kena lepaskan balik, baru simpan dalam bekas dia. Benda ni sensitif, tak boleh terhempas. Tak kira lah, selain daripada jenama ni pun tak ada masalah. Yang penting selepas guna, lepaskan. Ini pesanan nasihat sahaja. Sebab andai kata korang tak lepas, spring dalam ni akan condemn. Nanti korang ikat 70, baru 50. Betul owner datang, hello bang, minyak campur air mata guys.
Okey, sebab tu pentingnya untuk korang tahu. Selain daripada itu sahaja untuk video kali ni. Andai kata ada kelemahan dan kekurangan daripada video ni, itu sahaja. Kalau korang ada apa-apa nak komen bahagian persoalan tadi, ada jawapan lain, korang boleh komen bahagian bawah. Siapa-siapa yang belum subscribe sikit boleh subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sas. Oh, jadi